Kau bilang kiri, ku Okey, bilang inilah lontong darat daging kicap berempah daripada Warung Dahan. Jom kami nak tunjuk apa yang hampa akan dapat bila hampa makan lontong darat dengan kami. Intip wajib, potong susun atas pinggan macam ni. Lepas tu akan letak serunding. Letak juga sayur jawa atau setengah orang panggil sambal jawa. Dan last sekali akan letak lauk pilihan iaitu sama ada daging kicap berempah, sambal sotong, ayam rendang dan juga paru goreng berempah. Okey, yang ni paling digemari, paling yang orang suka makan kat kedai manis iaitu kuah kacang. Kami akan banjirkan dia atas nasi untik tu. Macam yang hampa tengok ni. Kalau hampa tengok dalam ni, kami kau satu sendok kuah kacang tu. Sebanyak tu lah apa dapat untuk satu portion. Tunggu apa lagi? Ajak family hampa, ajak kawan hampa, semua mai dekat warung kami hampa nanti.